Ada abang tu seorang semalam, kemarin, dia tukar nombor daripada teko kuning. Okey, dia dah pakai berbelas-belas tahun lah daripada dia budak lagi, dia kata. Okey, so Jana bantu dia jimat dengan hala teko, dia pakai pelan RM35 je sebulan. Sebelum ni dia pakai lebih kurang 100 lebih lah, dia kata 100 lebih. So 100 lebih Jana bantu dia pakai benda yang sama je. Sebab dia punya plan tu kalau Jana go through, lebih kurang plan RM35 dekat timpak hala teko. Yang SIM card yang anda nampak dekat beg kuning yang 1 sen sekarang ni. So kalaulah daripada RM100 jadi RM35, why not you pakai SIM card ni? Sebab benefit sama, betul tak? Benefit data tu sama lah. Kau unlimited tu pun sama juga. Malah pakai RM35 dah jimat RM65 sebulan. RM65 tu certain orang besar tau. Sebab apa? RM65 tu kalau you letak dalam tabung, kalau 10 bulan pun dah jadi RM600.5. Betul tak? Dah boleh beli emas dah kalau ada RM600.5, betul? Tak pun buat makan ke kan? Jimat dekat telco. Kita pilih yang paling jimat, janji benefit dia banyak. Di samping abang tadi tu, dia dah reduce daripada komitmen bill dia RM100 lebih sebulan, dia dah reduce jadi RM35 sebulan. So, dia dah reduce RM35 sebulan, dia sukalah, betul tak? Dia sukalah. So, bila dia suka, kita pun suka juga dapat bantu klien kan? Kita pun suka juga dapat bantu klien, jimat, banyak, lebih 50% sebulan kan? So, dan lagi satu, Jana explain juga dekat abang tu, SIM card hala teko kita ni bukan abang dapat data dengan call je. Abang dapat juga Takaful Zurich percuma. Nampak ni? Takaful Zurich percuma. Bawah Takaful Zurich ni ada 4 point yang dia bagi claim. Nanti kejap lagi Jana nak explain ni. Apa point kalau pakai SIM card ni dapat percuma Takaful Zurich. Ada 4 point dalam Takaful Zurich. Jadi Jana akan go deep, okay? Macam mana Jana boleh explain well? Kalau kat Zurich Takaful ni, yang hala teko bagi percuma untuk pengguna-pengguna SIM card dia ni kan. Yang ni Jana dapat explain well because Jana go through dia punya PDF full untuk Takaful Zurich. Okay. Thank you yang tak screen tu.